Hello guys, hari ini menu mama ialah sambal sardin ditambah dengan telur dadah. Menu ni sangat sedap kalau makan musim-musim hujan ni. Let's go. Bahan pertama, mama gunakan cili akar. Mama cakap kalau cili akar ni kurang pedasnya. Kesian kat orang yang tak kuat pedas nanti. By the way, hari ni mama gunakan lesung batu. Mama masukkan sekali garam ke dalam lesung batu. Mama start menumbuk. Lepas tu, mama masukkan 2 biji bawang putih. Mama masukkan pula bawang kecil. Mama cakap kalau nak guna bawang besar pun boleh. Bahan utama semestinya sardin. Mama suka sardin jenama botan atau ayam brand. Sebab bila masak nanti, isinya tak peroi. Mama asingkan ikan dan kuahnya. Mama panaskan kuali terlebih dahulu dan masukkan minyak ke kuali. Minyak tak perlu banyak, cukup-cukup untuk goreng ikan sahaja. Masukkan perlahan-perlahan ikan sardin yang telah diasing tadi. Mama kata lepas masukkan ikan tu, jangan lupa tutup. Kalau tak, melompat minyak ke muka engkau. Hihi. Agak dah masak bahagian bawah, terbalikkan pula ikan tu agar dua-dua side masak dan garing. Kira dah ada kriuk-kriuk hitam tu, kira dah garing lah tu. Ni saya yang cakap. Hihi. Bolehlah tutup api dan angkat ikan tu. Mama keluarkan minyak dan tinggalkan sedikit untuk tumis. Dan mama masukkan bahan tumis yang siap ditumbuk tadi. Bahan tumis yang tadi mama tak masukkan semua. Mama asingkan sikit untuk goreng telur. Masukkan kuah sardin yang telah diasing tadi. Kat sini mama tak campur air supaya kuahnya pekat katanya. Mama masukkan garam dan ajinomoto secukup rasa. Kemudian mama masukkan dalam setengah tutup botol air limau biar ada rasa. Kalau nak guna air asam jawa atau asam keping pun boleh. Last sekali, masukkan ikan sardin yang telah digoreng tadi semula. Lepas tu bolak balikkan untuk seketika.
Dah siap sambal sardin. Jangan lupa telur. Telur belum lagi. Jom kita. Kat sini Mama gunakan 2 biji telur ayam. Lepas tu Mama masukkan bahan perasa secukupnya beserta lebihan bahan tumis yang ditumbuk tadi. Dan adukkan dia. Mama gunakan 5 helai daun kucai. Mama cakap daun ni untuk tambah aroma dan menghiaskan. Mama panaskan kuali terlebih dahulu dan masukkan minyak secukupnya sahaja. Apabila minyak dah agak panas, masukkan telur yang dah dimasukkan bahan tadi. Selepas itu, Mama taburkan daun kucai ke atas telur. Agak bahagian bawah dah masak je, terbalikkan dia. Dah siap telur dadah Mama. Selamat mencuba.